Okey Bonda, saya ada soalan mewakili wanita-wanita single lagi. Macam mana kita nak tahu calon kita tu is the one? Betul ke dia jodoh kita? Apakah itu dia jodohku? Tanya soalan, pusing balik. Apakah aku jodohnya? Kan? Maknanya kalau kita apakah dia jodohku, kita nak dia jadi something yang kita nak. Tanya kita ni, tengok pasangan nak kahwin tu, rasa dia baik tak? Dia grade berapa? Bunda rasa tak ada orang nak kahwin grade B, betul? Mesti grade A kan? So kalau kita rasa dia grade A, make sure sebelum kahwin grade A, lepas kahwin grade A. Nak tahu macam mana? Tengok you all, yours truly ni. Kalau kita grade A, insya-Allah lelaki itu grade A. Sebab kita dia panggil enggan sama enggan, pipit sama pipit, baru Bonda faham.